Saya semak laporan kerja lama diorang. Semuanya okey, cuma ada satu yang pelik. Apa dia? Projek pembangunan masjid. Masjid Ramah Ulu Sendayan. Kononnya projek itu untuk naik taraf masjid kampung. Dana dikutip 3 tahun lepas. Promosi besar-besaran. Dana dapat melebihi RM800,000 dalam 3 fasa. Apa yang pelik je? Saya cuba cari update tentang projek itu, tapi tiada di mana-mana. Tapi yang peliknya, setiap beberapa minggu diorang akan update posting baru tentang masjid punya dana. Mungkin dana belum komplit kot. Bos, diorang dapat RM450,000 dalam masa 2 hari. Ini dah 3 tahun lebih, bos. Saya call pejabat agama daerah pun, diorang tak tahu pasal projek ni. Projek ni tak wujud. Mungkin. WhatsApp aku info pasal projek ni. Nanti aku check. Ya, bos.